Ada baik tak? Kenalkan diri. 橙色，捧色，nama Wong bin Muhammad. Nama I Prince. Mantap tak lapuk tu, mantap tak lapuk. Oh, masa molek. Choi. Prince Sid. Prinsip. Oh, Prince oh Sid. prinsip. Prince dari dinasti Lalat. I dari negara tarian menari-menari. Tagline, saya bahasa Cina sikit boleh? Boleh. Tagline saya, 橙色佬，风可乐，青色风暴王. Maksudnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Thailand I, biar rakyat I tak bekerja, janji happy. Okey, untuk Wong, saya suka baju awak. First time saya nampak awak pakai merah macam ni. Tapi macam cili gitu. Tapi timbul lah. Cantik lah. Dengan makeup dia, dia pop up kat muka dia. So saya rasa Wong kena muka karakter macam ni. Thank you. Saya. Saya pula, saya suka tengok Wong. Sebab Wong, Lewat cek tu. saya suka sebab dia bawa kelainan yang lain daripada orang lain. Memang aku tak wujud pasal ni. Sabar. Bawa sosok ke komen sosok tu. Allah. Dengan watak yang dia bawa, so kena dengan dia punya pakaian tu. Saya. Okey, kalau saya pula saya suka prinsip sebab karakter orang hok berperut gitu tu dia hok kena. Maksudnya bulu dada dengan bulu rambut tu mantap gila. Sekali lagi. So first time saya tengok baju Prince pakai gini, dia macam ganeh kelakor lah, Prince kelakor gitu. Bukan, dia tak jumpa saya. Oh, nak pakai semak ke? Nak akal semak tak jumpa saya. Faham? Tapi kena lah, kena dengan mu apik. Ada juri jemputan. Okey, dia sebenarnya bukan tak jumpa saya, Pi. Tapi Cukup kuota? bukan. Ada? Untuk Prince macammu, inilah Prince. Prince yang selayaknya untukmu. Buka siap kau sikit. Okey, untuk Wong. Prince Wong. Ya. Apa ni, cuba cakap sikit. 橙色佬 Oh, 啊。 tak kena dengan muka. Sangat tidak sesuai. Ni Wong Samben Fira kata. Siapa hati Fira? Bukan Wong Samben ni. Kata-kata.